Good morning. Assalamualaikum. Dah pagi. Dah pagi. Okey, sekarang kita dah tengah kemas-kemas untuk check out. Untuk check out daripada Shamrock Guest House. Okay, jom sekejap nak tunjuk sekeliling. Tapi sekejap okey. Nak tunjuk sekeliling guest house ni sekejap. Okay, basically ni guest house dia. Kita tak tahulah. Rasanya owner dia ni dulu macam something to do with Ireland. Duduk sana ke, kahwin dengan orang Ireland ke, not sure. Tapi sebab nama Shamrocks ni pun, Shamrocks is taken from a 3-leaf clover, one of the island symbol. So this is where they got the name Shamrocks. Actually dia ada a few branches dekat Ipoh ni, Shamrock ni. So this is one of the branches, guest house. Atas rumah kedai je sebenarnya. Tapi okey lah, tengok ni. Dia macam ada kat sini tempat unggun api tu, ala-ala masalah itu. So jom kita naik tingkat atas. Dia ada 3 tingkat. Ground floor, hari tu ingat dapat bilik ground floor, masuk request. Tapi dia cakap bilik ground floor tu hanya available untuk 8 packs punya room. So macam kita orang punya bilik yang 4 orang, 2 queen tu memang dekat first floor. So dia punya lampu macam sensor. So this is the Shamrock Guest Hotel. So dia ada few: Shamrock Guest House, Shamrock Garden, Shamrock Guest House 2, Shamrock Green Hill. So yang kita orang duduk sekarang ni adalah di Shamrock Guest House dekat Jalan Dato' Seri Ahmad Said. And dia juga boleh sewa kereta. And this is the attraction yang ada dekat Ipoh. Dia tunjuklah maybe untuk turis yang from overseas kan. Okay, so ni tingkat 3 and second floor. Kita punya bilik first floor. So nice lah, okay lah. Dia macam ala-ala garden sikit. Sebab nama pun Shamrock Garden, berkonsepkan Irish garden code. Tengok dia punya walkway ni dekat atas tu. Okay, lepas tu dia ada macam mini garden dekat sini, dekat rooftop dia. Sini mini garden. So siapa-siapa yang datang ke Ipoh mencari bajet hotel stay, bolehlah consider Shamrock Guest House ni. Tapi dekat sini dia banyak restoran Chinese. Bawah ni restoran Chinese. So kalau parking susah sikit. Parking susah. Parking dia susah sebab especially malam. Semalam kan kita orang keluar, dah dapat parking ngam-ngam depan. Lepas tu kita orang keluar pergi Ipoh Night Market tu. Bila dah keluar tu nak balik kan, waktu malam kan, waktu orang dinner, penuh lah parking kat bawah. Memusing cari parking. Tapi alhamdulillah rezeki, lepas 2 kali pusing ada kereta yang keluar. So dapatlah kita orang parking dekat depan guest house ni juga. Itu je lah dia punya disadvantage dia dekat sini adalah tangga. So it's not a warga emas friendly ataupun wheelchair friendly. Dan kids pun, tengoklah kita gigih ni, kong anak dengan barang ni, memanjat tangga. Dan satu lagi parking. Itu dalam poket mami. So yang lain okey, dia sediakan kettle dekat sini dengan iron board dekat luar macam. So boleh je ambil, kalau nak guna boleh ambil. Alright, so dah check up
Kunci kereta dengan Mami. So dekat sini dia dijual juga macam toiletries. Tu toiletries dia kena beli sebenarnya. Dia tak sediakan dalam bilik. So dia letak dekat sini toiletries. Kena beli lah. Dia ada sediakan pamphlet. So now kita nak drop key. Dia kata check out, just drop the key sahaja. So ini bahagian reception dia. Ni island lagi. Apa ni dia tulis, Shamrock adalah 3 semanggi yang dianggap sebagai salah satu ni. Kenapa, how do they get the Shamrock ni? Alright, we check out. Letak key. So ni bilik-bilik dia lah. Oh, ground floor ni 8 packs punya ground floor. So yang lain semua tingkat 1, tingkat 10. Tingkat, oh, room number. Okay. So this is the reception. Oh, ada sebenarnya lah. Panas. Dah check out Thank you. Oh, ada air panas dekat sini. Tak perasan pula. Okay. Bye. Let's go. Sekarang kita nak pergi cari makan. Cari makan. Kita orang nak pergi makan dekat, apa nama tempat tu? Tak ingat pula. Nantilah kejap lagi. Nak pergi breakfast sebelum bergerak ke Penang. Okay, kita dah sampai dekat tempat makan yang kita plan nak makan. Nama tempat ni Araso Restoran Terapung. Tapi korang tengok betapa ramainya orang dengan parking pun ramai gila. Nasi kerabu yang famous kat sini, nasi kerabu rasanya kot. Tengok tu beratur orang. Tak tahulah ni beratur nak masuk ke apa ke. Ni Restoran Terapung Araso. So macam rasanya kita change plan lah. Kita tak makan lah kat sini. Dia tempat ni macam, sebab tengok dia view Tasik. Dekat belah sana tu Tasik. So restoran tu terapung, Restoran Terapung atas Tasik lah. Maybe itulah yang sebab ramai orang kot. So tak tahu. Tak tahulah makanan dia sedap ke tak sedap kan. So sekarang ni tengok ni kereta. Banyak gila parking jauh-jauh pula tu. Semua nak makan kat situ. So now we have to change our plan. Kita cari tempat lain untuk makan. Tak tahu kat mana dah nak makan kat mana. So kita kena cari dulu. Siapa ada idea? Boleh bagi idea nak makan kat mana sekarang ni? Syabki dia kata nak terus pergi Penang je. Nanti dia mengarut. Nanti dia mengarut kelaparan. Siapa yang mengarut kelaparan? Siapa lah nak cari tempat breakfast kat Ipoh pagi ni? Sebab semua banyak penuh. Tadi lepas daripada Araso tu, ada satu kedai kita pergi tengok, Sulaiman tu pun ya Allah beratur juga. So yang ni kita try Kosiswa Riverside. Kosiswa Riverside ni okey lah. Kosiswa sekejap nak call dia orang. Tak ada parking pun. Tengok parking. Okay, so pagi ni kita makan kat sini, Kosiswa Riverside. Pun ramai juga orang, tapi tak beratur lah. Boleh lah, jom kita tengok apa yang ada. Oh, ni pusing satu orang belakang ni. Itulah juga parking. Tapi ni pun dah start ramai orang. Boleh masuk sini ke? Depan. Tadi macam tak ramai. Masuk sini boleh tak ni? Kok sini? Sini. Sesuai side. Cari tempat dulu. Okay. Sekejap. Jom cari tempat. Okay, kita dah dapat tempat. So, vibe dia nice juga. Ada orang asking. And dia tepi sungai. So, kita dapat duduk sini. Tepi sungai.
Cederam. Okay, jom tengok ada makan apa. Oh, kat belah sana pun ada yang jadi gazebo. Dia nak buat apa lagi? Ni ada lontong. Lontong. Tu dia ada nasi heavy, lauk. Ais krim. Pulut. Aiskrim? Oh. Lauk-lauk kampung. Mana makan tengah hari. Sana bukan kau kampung. Nak ambil ais krim mana? Aiskrim Malaysia. Ni lauk-lauk lah. Ni ada roti, nasi lemak. Ni ada nasi putih. Salam. Dia macam yong taufu kot. Yong taufu goreng. Nasi lauk dia macam sedap juga. Tapi sekarang kita nak cari nasi kandar. Kan kenyang sangat. Ni ada ni kakak soto. Ada soto. Makan apa? Ni ayam kuku. Ni tengok lauk nasi. Nanti kan nak makan kandak. Kenyang. Makanlah tapi jangan ambil banyak sangat kot. Nanti kan Soto lah. Ya. ya, air dia memang konsep buat sendiri So ni 3 in 1. 3 in 1. Dia dah sedia air panas. So semua memang self-service. Tempat minuman dia. Air-air dia. Menarik. Nak minum air apa ya? Ada air apa? Wanda Coffee Original Chocolate Mix. Oh no, ada air pun apa? Adik. Kita tarik je lah. Okay, so this is what we order. Mami mi kari. Dah kenyang awak nak review. Dah nak habis apa? Mi kari. Kalau ada apa dalam ni. Kakak dia kuih tiaw dia memang nampak menarik lah. Kuih tiaw opah. Kuih tiaw goreng opah dia orang panggil. Syauki dia tengok nasi dia terliur dengan lauk. Tapi dia makan apa je pun. Tengok tu yang tu favourite dia yang ni. Nak? Tak Right. boleh. Syakir, menu dia laksa lemak Little Nur. Alright, makan dulu. Okay korang, kita dah habis makan. Tapi hujan lebat. Hujan lebat sangat. So macam stranded dekat sini. Walaupun dah habis makan tapi nak gerak. Memang kuyup ni kalau nak jalan pergi masuk kereta. So terpaksalah kita orang lepak dulu. Makan bubur. Bubur dia memang bagi free Ada 2 jenis bubur for percuma sahaja. Satu tu bubur gandum and this one bubur caca. Apa tu? Ada nampak macam semut. Hilang dah. Oh bukan. So itulah, lepaklah dulu sini. Sementara menunggu hujan reda. Lambatlah ni, kita target sepatutnya paling lewat pukul 11. Kita nak pergi ke nak gerak ke Penang. Sekarang dah pukul 10.30. Nak buat macam mana? Tunggulah. Hujan lebat. Okey, kita berjaya dah masuk kereta. Meredah tadi. Hujan sangatlah lebat. Sebab kalau nak tunggu
Tak tahulah sampai pukul berapa hujan nak reda. So kita redah jugalah tadi. Daddy lah yang redah ambil kereta dekat parking dekat depan kan, depan kedai tu. So now kita nak terus ke Penang. So sekarang pukul 11. Perjalanan ke Penang dalam berapa minit? Berapa jam? 2 jam setengah? 2 jam? 2 jam. So kalau sekarang pukul 11, dalam pukul 1 lah akan sampai. Ingatnya nak sampai awal sikit sebab nak cari nasi kandar, kalau boleh sebelum waktu lunch time, sebelum orang ramai beratur. Tapi kita dah terlewat daripada masa. Tak apa, kita tengok macam mana. Kita sampai Penang around 1 o'clock. Kita nak cari nasi kandar. Lepas tu kita tengoklah keadaan macam mana. Makan situ ke, kalau ramai sangat kita beratur tapau ke, tengoklah macam mana. Okay, see you later in Penang. A few moments later. Okay, kita dah sampai Penang. Sekarang kita dekat nasi kandar immigration. Tengah beratur, kita nak tapau je lah nasi kandar. Tadi kita dah pergi 2 nasi kandar kan, nasi kandar Sulaiman. Mula ingat nak pergi nasi kandar Sulaiman dulu, tapi ramai gila orang, beratur panjang gila. Lepas tu kita pergi nasi kandar Din Maju pun ramai orang. So third option kita is nasi kandar immigration. Tapi kita tak makan sini lah, sebab parking pun susah. So Daddy tunggu Daddy tunggu dah kereta je. Kita tapau. Saya ni dulu share nasi nak ayam dulu. Oh, nasi share. Ayam 2. Alright. Besar sikit. Alright. Okay, nombor 1 lah. 1 ayam goreng. Ayam goreng bendi 1. Bendi. Cili, cabai dengan tu. Ini ayam. Okey, kuah campur. Telur apa? Telur rebus, telur masin, telur ayam, telur bawang ada. Nasi kosong. Baru ayam potong. Ayam yang mana? Goreng. Goreng. Ubi. Kuah campur. Siap. Okey. Telur masin. Oh, ni Trisha. Okay, tadi kita dah tapau nasi kandar. Kita makan dekat hotel je nanti. Sebab rata-rata nasi kandar Penang ni semuanya penuh, beratur panjang. So sekarang budak-budak ni kakak dia nak dimsum. So kita dekat Dimsum Valley. Nak pergi mana? Pergi beli air dulu. Oh, okay. Dia nak cari ice tingkap. So kita orang parking dekat sini, ada parking. Sini pun parking pun payah. Tapi kita dapat parking tadi, kita dah parking. So kita jalan mission ni lah, Dimsum Valley ni pun dia nak tapau. So kita orang tapau je, makan dekat hotel. Kita nak tapau-tapau je. Lepas tu terus pergi hotel, kita makan dekat hotel je. Okay, jom kita cari ice tingkap. Oh, depan tu Teochew tu kan, cendol. Alah, kita tak minum lah Teochew cendol ni. Sebab kita prefer Muslim lah.
Apa tadi? Ni Syam kita kejut tadi. Sekilo RM3,900 dia kata. Apa benda ni mami? Sekilo RM3,000 Sarang burung walit. Iya, ada orang beli Syauki. Sarang burung walit. Memang mahal. Ni yang the famous Teochew cendol ni. It's a Chinese cendol yang famous. Boleh tak? Boleh lagi. Boleh dia sebab lari tak? Jeruk madu Pak Li pun ramai nampak dekat dalam tu. Ramai orang. Jeruk madu Pak Li pun ramai. Ya, kita dah sampai. Ice tingkap. Kita nak beli ice tingkap. Pun beratur juga tapi not a very long queue. Ha? Tengah gambar. Boleh nak. Dah tengok dah? Ice tingkap Penang. Oh ni dia ice tingkap sarbat lemon. Ni, pergi di bawah ni. Okay, 24.5. Bukan lah. Nah. Ni pulut kacang lah, bukan dodol. 24.5 lah. 24.5 betul. Dia ingat yang tu dodol. Gadis suka makan dodol. Saya bukan dodol. Okay, kacang saya punya bagi abang ni. Cincau ke? Dia tengok cincau ke? Cincau dengan lychee Dengan biasa. Cincau biasa. Lychee. Cincau biasa. Dengan lemon lychee. Ice lemon lychee. Honey lemon. Honey lemon lychee ah. Ini orang sini lama. Tengok. Jadi tunjuk. Ada tulis ha. Ya. Sini lama lychee. Mami. Alright. Kakak. Okey, kita dah dapat. Cing. Sarbat. Punya sarbat lychee. Sedap kan? Dah lah jumlah. Ini mana abang? Dapat? Mana dia minum? Tengok dia minum. Alah siangnya. Alah. Lagi minum dulu je. Okay, sekarang nak tapau dim sum Valley pula. Nak apa? Tengok kat situ. Biasa mai. Ikan. Nak bungkus Ha. Meja biru meja first dengan meja last saja boy. Dua tu je. Thank you. Bungkus Kau bungkus boleh bang. Ikan cimai. Buat nak apa? Abang. Bahagian ni ada bahagian goreng, bahagian steam mai ni ada bahagian goreng. Kakak mai. Goreng. Bagian goreng. Nah, ini baru goreng bang. 15 minit kak. Panas-panas abang sampai. Alright. Nah, sebab pilihlah nak apa?
Nama? Cumai. Ini cumai kan? Ini dua ya. Ini Jauh tu. Okey, banyak ini. Okay, kita done tapau everything untuk kita makan. Nasi kandar immigration, ais tingkap, dim sum valet. So semua tu kita akan makan dekat hotel je. Sebab panas lah, panas. Orang beratur ramai. So macam tak comfortable nak makan dekat situ dengan anak kecil kan. So kita sekarang ni dah nak pergi hotel untuk check in. Okay, lepas kita akan mukbang di hotel. Okay, kita dah sampai. Jom check in. Okay, jom room tour. Kita done check in. Now it's time for room tour. Alamak, kan kau? Bukanlah pun tak boleh masuk lagi. Tolong bukakan je. Okay, so kita ambil lanai suite. So toilet, shower room. Okay, so dia ada bagi towel, face towel, and all the toiletries. Okay, this is the first toilet. Dia ada 2 toilet. Okay, and this is the living. Ada, kita minta dia ada day, ada bellboy. Ni day bed. Kita minta dia set up as bed. So sama ada kakak atau abang akan tidur sini ataupun daddy. Kejap. Okay. Hey. Okay, dia bagi tu apa pillow tu tak atas ya. Kita minta dia request extra blanket. Minta dia make up jadi day bed. Okay, so TV and the balcony with the view, pool view, beach. Okay. So excited. Ya, seronoknya dia. So ada apa dalam kabinet? Ada wardrobe. Oh, ada mini fridge, mini refrigerator, ada coffee maker, all the coffee and tea, kettle. Tu bellboy tu. Okay, ada mineral water. Here. Okay, ni wardrobe lah. Wardrobe chairs. Ni pun ada wardrobe lagi. Ada robe. Silakan payung. Bellboy ke Syaki? Ya. Okay, iron board. Okay. And this is another toilet kat sini. Samalah, ada toiletries juga. Okay, so kita request baby cot. And so lagi satu day bed kat situ. Ada TV juga dekat dalam. So okay lah, basically dia lanai suite ni dia 1 bedroom suite. Alright.
Okay korang, kita dah sampai hotel. Sekarang ni kita nak mukbang apa yang kita beli tadi. Okay, tengok apa yang kita beli. Ni Syauki dengan Daddy punya lah. Ya, ada leher ayam. Daddy punya. So share dengan Daddy. So ini nasi udang dengan ayam. Mana Sotong ni lah. Okay, kita makan dulu. Ni the dim sum. Oh. Nanti kamu share dengan Daddy. Buka ni papadam ni. Nasi sotong. Ya, dulu kejap. You stay inside there, okay? Bagi we off mamam dulu, okay? Okay, kita orang dah settle mukbang. Masa tengah makan tadi, diorang hantar amenities, some fruits and chocolate with a welcome card. Jom baca. The welcome card. So weather macam nak hujan. Dah hujan dah pun. Dah hujan. So macam petang ni kita lepak-lepak rehat-rehat je dalam bilik. Alah budak ni. Budak ni fulfilling ah. Fulfilling datuk ah. Mana? Fulfilling datuk. Fulfilling datuk dengan apa rope dia. Handphone tu jatuh nanti. So nanti Syauki tidur situ. Kakak dengan mami dekat sini. Daddy dia cop luar. Daddy cop luar dengan Syakil. Kan? Daddy cop tidur luar dengan Syakil. Yeay, Daddy sleep dengan Syakil dekat luar. Okay, kita nak keluar jalan-jalan tengok hotel. Korang tengok keluar. Wan kerja belum ji. Tapi tak tahu lah hotel dia punya lift. Allah, kecil gila. Kecil sempit. Sempit sangat. Sini ada gym. Ni Amazing Kids Club. Sekejap lagi lah. Amazonia Kids Club. Monday. Today is Monday. Ni dia punya program dia. Esok ada apa? Movie time. Kami dah suruh pakai socks tadi? Ada slide. So besok abang. Satu meter. Satu meter okey lah. Ada usaha pula. Ni ada apa? Saya 1.4. Tak boleh. Dia dah tulis. Kalau dia naik kawan red flag, Oh. danger to swim. Oh, tu red flag. Sekejap. Kalau kuning boleh mana? Kalau kuning tak tahu apa dia tulis. Boleh. Danger, do not swim. So dia dah naikkan red flag. Now is danger lah. Exercise caution. Coloured flags are flown to indicate overall condition uncertainty. So maknanya if let's say dia tak naikkan apa-apa flag, bolehlah kot mandi. Tengoklah besok pagi macam mana. Tapi ada jellyfish lah. Tu yang takut tu. Beware of jellyfish. Tu dia ada tulis beware of jellyfish. Beware of jellyfish. Penang memang kalau air tu kan dekat Golden Sands tu pun sama jellyfish. Wah, tapi air kenapa air dia hitam? Itu dekat baju mandi tu. Kau.
Rezeki tu pula. Sini Golden Sand mana lagi mahal? Ni terletak urutan. Oh, Dia dari dulu lah depan belakang. mana? Oh, boleh naik depan belakang. Shoki nak naik buai. Jom Shoki. Dah sleep. Penat sangat lah tu. Tadi melasak dia dalam bilik. So tired. Ni buah apa ni? Diorang tengah tengok sekarang ni. Siapa tahu ni buah apa? Hello. Saya tahu. Tengok tengok. Tunjuk buah apa. Buah apa ni? Tanya sendiri je boleh. Buah apa? Siapa tahu buah apa? Syauki kata buah kelapa. Buah apa korang? Kalabas. Kalabas. Apa? Kalabas. Labu pohon. Labu pohon. Labu. Crescentia. Crescentia. Labu pohon. Kita tanya ni. Kalau buat macam makan-makan, cooking tu. Kopi, buat Ini tempat breakfast. Besok akan breakfast dekat sini lah. Cinnamon Asian Kitchen. So besok kita akan breakfast dekat sini. Macam malam ni diorang ada buat promotion Deepavali, sempena Deepavali, buy one adult RM188 for buffet dinner, dapat free one adult RM188. Oh yelah, kita orang ni tengah mencari lift yang besar sikit. Dekat lift dengan bilik kita orang tu kecil gila. Oh ni ada lift. Macam lift dekat dengan, tapi ni jauh lah sebab bilik kita orang dekat arah sana. So ni apa, macam waiting area dia. Tu ada apa lagi? So kalau ikut kita orang punya opinion, kita orang pernah pergi Golden Sands by Shangri-La Hotel. Rasanya kalau pool tu kita prefer Golden Sands kan? Pool dia sini macam okay, memang dia ada slide, tapi Golden Sands tu ada slide juga. Lepas tu dia ada yang macam air yang macam pancuk tu, macam best sikit lah. lagi best lah. Tapi itulah sebab dekat Golden Sands tu bilik dia kecil. Bilik dia one double bed or two single beds. Dia tak ada bilik besar. So kalau macam kita orang yang ada 2 orang anak besar ni, kena ambil 2 bilik lah kalau dekat Golden Sands tu. Hari tu kita orang pergi, budak-budak ni kecil lagi, boleh lah squeeze in. Tapi sekarang orang dah besar. Yang mami. Apa dia? Daily activities. Tuesday ada apa? Besok Tuesday Chargeable. Tower Hut. Apa tu Tower Hut? Jumpa kat Tower Hut. Bicycle tour. Jumpa kat Tower Hut tu yang tempat ambil tower. Set lab gymnasium. Just Water apps. polo. Lawan-lawan ni. Tak, siapa nak join aktiviti. So mana daily activities in the resort. So every day diorang ada activities lah. Diorang nak follow.